Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam terus berkongsi. Baiklah, bertemu lagi kita untuk pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Jom belajar Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, kita masih dalam tema yang ketiga, iaitu komuniti prihatin. Dan kita telah pun memasuki unit yang ke-9, iaitu perkongsian pintar. Jadi, adik-adik sekalian bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 42. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar untuk kali ini ialah 2.5, iaitu membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Seterusnya, standard pembelajaran yang kita akan belajar kali ini merupakan kandungan tambahan dalam dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi subjek Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan, iaitu 2.5.3. 2.5.3 ialah membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Seterusnya, objektif pembelajaran yang kita ingin capai untuk pembelajaran kali ini ialah dapat memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Seterusnya, mencipta pantun dengan berdasarkan teks dan gambar. Baiklah, jom kita baca bersama-sama petikan yang bertajuk Program Sekolah Angkat. Program Sekolah Angkat merupakan antara perkongsian pintar yang sudah pun dilaksanakan di sesetengah sekolah. Menerusi perkongsian ini, agensi kerajaan atau pihak swasta dapat membantu pihak sekolah melaksanakan program pendidikan dan pembangunan modal insan. Agensi kerajaan atau pihak swasta akan mengadakan pelbagai aktiviti dengan sekolah angkat terpilih. Antara aktiviti tersebut termasuklah bengkel motivasi, lawatan sambil belajar dan kursus kemahiran. Selain itu, murid yang kurang berkemampuan juga akan dibantu. Pelbagai bantuan diberikan untuk meringankan beban mereka. Bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk sumbangan kewangan dan bantuan persekolahan. Baiklah, berdasarkan petikan yang kita telah baca sebentar tadi, kamu perlu mencari dan mengenal pasti maklumat dan memindahkan ke dalam bentuk grafik. Baiklah, ini kamu lihat antara maklumat yang perlu kamu cari ialah yang pertama tujuan, iaitu tujuan program sekolah angkat. Yang kedua, aktiviti yang diadakan. Yang ketiga, pihak yang terlibat. Dan yang keempat, bantuan yang diberikan. Baiklah, ini kalau kamu tengok di mana maklumat yang perlu kamu cari. Nombor 1 itu ialah tujuan, iaitu tujuannya apa? Dapat membantu pihak sekolah melaksanakan program pendidikan dan pembangunan modal insan. Nombor 2 kalau kamu tengok antara program ataupun aktiviti yang dijalankan, bengkel motivasi, lawatan sambil belajar dan kursus kemahiran. Yang ketiga pula, pihak yang terlibat, agensi kerajaan atau pihak swasta. Dan yang keempat, bantuan yang diberikan, bentuk sumbangan kewangan dan bantuan persekolahan. Jadi maklumat-maklumat ini kamu ambil dan pindahkan
ke dalam bentuk grafik. Baiklah, ini pantun yang telah pun ada dalam buku teks. Nanti kamu perlu mencipta serangkap pantun berdasarkan maklumat yang terdapat dalam muka surat ini. Baik, jom kita baca bersama pantun ini. Daun selasih si daun bemban, dibawa ke pekan oleh teruna. Terima kasih kepada Tuan, sumbangan Tuan amat bermakna. Kalau kita lihat pantun ini, maksudnya menceritakan ucapan penghargaan ataupun terima kasih kepada pihak yang telah membantu sekolah. Jadi, bantuan ataupun sumbangan yang telah diberikan memang memberi sangat erti ataupun makna kepada murid-murid terutamanya. Baik, ini antara pantun yang telah saya cipta. Kamu bolehlah mencipta pantun sendiri berdasarkan kreativiti masing-masing. Pergi ke pasar membeli halia. Halia tertinggal kerana lupa. Hati Tuan cukup mulia. Jasa Tuan tidak akan kami lupa. Jadi, kamu boleh cipta pantun sendiri berdasarkan kreativiti masing-masing. Jadi setakat itu saja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Saya harapkan apa yang kamu belajar kali ini memberi input ataupun dapat membantu meningkatkan kemahiran kamu dalam subjek Bahasa Melayu. Semoga kita berjumpa lagi. Terus berkongsi. Anda buat, anda dapat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.